Allah Ta'ala kata, tak apalah, aku buimu mencatatkan kiri dan kanan mereka, rakib wa atid. Aku meragui nikah kami. Masa hidup mula-mula dulu juru. Lama-lama dia kena dunia. Akhir sekali mula alfa. Sebab itulah dalam masa yang sama aku datangkan Rasulullah. Aku datangkan para nabi dan para rasul adalah untuk membimbing supaya mu jangan lari daripada simpang-simpang yang menyebabkanmu jadi sesat. Akulah pemandumu, guide-mu. Maka umat di akhir zaman didatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan bukan nak mari benda baru, cuma nak menyempurnakanmu aja. Kakak-kakak ada belakang dah. Cuma aku turun nak betul balik, nak alignment balik, nak balancing balik. Atas dunia dulu mun tak cakap orang, mun seorang nak masuk syurga. Mun tak apa? Orang lain ikutlah malah nak kau nak gapo kau ikut. Mun tak cakap orang. Pasal mau pecing tu, amu nak mati esok lusa. Takut tu ya mun. Kamu nak kata saudaraku muslimin muslimat. Goyak dah ustaz. Kau jira-jira sahabat-sahabat atas dah forward program malam ni go to go ni kan tahu. Ni jawab koksi-koksi pula ambo tak leh. Tambah leh group. Ile kecek leh group. Ambo tak leh. Kalau tidak ambo cari tu am tak apa. Batamu asnya ambo lah cakap ikut dia lah popok dia nak masuk ni aku ke apa. Bapa dia cakap orang. Atau mana demo tak ada orang. Bini demo tak ada orang. Kotel sekut bini kita. Dah kalau demo mari ada jemaah dalam 300, bini bawa bini 300, tidak ada 100. Remaja tengok nak main motosikal nerak dia. Tengok budak-budak lah ni. Muda nampak komen sebelah laut. Gajah depan mata mu tak nampak. Dalam rumah mu ada 3 remaja. Rumah demo ada 2. Rumah demo ada seorang. Demo mari seorang ya sejik. Kita dalam keadaan anak yang kita jagai, tadbiri yang dalam penguasaan kita, makan minum kita, segala pemerintahan kita sudah tidak mampu nak erat mari masjid. Pak kita nak kecek remaja lain. Nampak? Kalau lagu tu sudah tentu Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW, Siti Khadijah ayat ke Nabi kata. Tak salah cakap orang lah memang. Kut dia lah popok Mekah nak masuk neraka ke apa. Asal kita 2 syurga sudah. Nampak? Bapa siapa berperang-perangan dan bukan nilai yang cukup murah untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila Allah Ta'ala tunjukkan syurga dan demikian, kegairahan manusia nak turun ke dunia kerana apa? Kerana dia nak masuk syurga, nak memenuhi syarat, iaitu turun ke alam dunia, mempersebabkan dia boleh masuk syurga atau ke neraka. Dan di waktu itu berlakulah Allah Ta'ala tanya ruh, alastu bi rabbikum. Bila mu turun ke alam dunia nanti, mu nak jadikan aku ini sebagai Rabb mu tak? Sebagai tempat tumpuanmu tak? Qalu bala, bagi tentu ya Allah. Aku tak akan tengok kakak lain daripada-mu. Gapo dia mu kena Rabb, mu kena jadi aku kan ini sebagai Tuhanmu. Tuhan ialah tempat tumpuanmu. Mu nak tumpu gapo dia kat aku? Bila mu turun ke alam dunia nanti. Yang pertama mu kena jadikan aku ini sebagai Khalik dan mu sebagai hamba. Mu kena memperhambakan dirimu pada aku. Paksinya, penunggunya, mu kena beringat. Bila mu turun ke alam dunia nanti, mu jangan tinggal penunggu ni.
Aku adalah sebagai tempatmu jemuk kira, dan mu kena ingat, mu mesti memperhambakan dirimu pada aku, baru mu akan jumpa syurga. Andainya kalau mu lari daripada ni, mu memperhambakan diri selain daripada aku, mu akan sesat. Mu akan sesat. Kerana di dunia itu mu akan lihat benda yang adalah syurga. Mu memperhambakan dirimu dengan harta, memperhambakan dirimu dengan jawatanmu, memperhambakan diri dengan selain daripada aku. Sebab itu muslimin muslimat semua, kalimah azan Allahu Akbar 4 kali. Hak lain-lain kalimah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna dua. Bapa Allah Ta'ala ulangi Allahu Akbar 4 kali. Pasal Allah Ta'ala tahu pokokmu ni bengong. Kata oyak acak tak erti. Dalam keadaan aku oyak acak pun bengong lagi. Allahu Akbar. Tak ada benda yang lebih besar daripada aku. Akulah yang maha besar. Setara mana mu terdetik di hati bila mu dengar kalam aku, mu dengar azan suruhanku, setara mana mu berasa? Kecuali mu musyaqqah uzur syar'i, yang mengaku alastu bi rabbikum, setara mana? Setara mana? Ada rasa sensitivity atau tidak? Ada rasa gerakan tak? Kamu berasa biasa-biasa je. Sedangkan mu tidak ada musyaqqah dan tidak ada komitmen yang sepatutnya dari segi syarak. Mu tak erti. Lagu ni ke perangai hamba? Orang gaji di rumah kita panggil. Dia tak erti. Dia buat McDonald. Dah berapa hari? Cukup boleh kita resign, cari orang gaji lain. Kita panggil dia tengok, dia tak erti. Panggil hamba kau. Bengong kakak ni. Ya kita kinyuk cabut batas tekuk, dia boleh panggil hamba. Nampak? Mau kita berasa setara mana kita? Kecintaan kita kepada Allah, andainya Allah ada dalam hati kita, lama orang sebut berair mulut. Alastu bi rabbikum, adakah aku ni tempatmu jemuk kira sebagai tempat Tuhan Gabriel, iaitu tempat memohon pertolongan. Bila musibah sesuatu mu kendaki, sama ada molek kau tak molek, Sabria hak pertama sekali merayak, mengaku merayak kat orang, minta royak kat aku. Mungkin royak ke YB, mungkin royak kepada manusia yang ada power. Bila manusia pun boleh tolong mu sanggup menggadaikan segala-galanya. Apa? Pasal dia banyak jasa kat Ambo kalau dia baik rumah dia 3 hari 3 malam, ambo tak tinggal. Pasal jasa dia, ambo kena budi nak yakwi termakai budi, dia tolong anak ambo. Nampak? Sanggup mu memperhambakan diri. Kenapa? Kerana mu terhutang budi. Jasa dia banyak. Aku tak ada jasa aku. Allah Ta'ala kata, aku tak berbudi dengan mu. La tusuha, sehingga tak terhitung. Kalulah orang hak mu malu 3 hari 3 malam pergi bek sanggup tinggal anak bini mung jauh mana-mana pun mu hunggah pergi juga atas dasar pasal malu Allah. Aku hak bui segala-galanya, tak terhutang budi dengan aku. Tak malu Allah muka aku. Khabar kamu ayat ni. Mengkhabar. Perangai mu ni perangai hamba kau lagu ni. Mu sedar dah. Mu telah lari dah, alignment mu lari dah. Balancing mu lari dah.
Tayar mu makan sebelah. Steering mu bahagian kiri sama dah. Mukhabar. Alastu bi rabbikum. Kalau mu turun ke alam dunia nanti mu nak jadikan diri aku ni ya Allah kata sebagai tempat punca rezeki segala-galanya aku. Mu nak jadi gitu ke tak? Kau mau berasa mu? Kau mau berasa mu? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Gapo lagi mu nak berlawak hak tak bagi kamu? Allah Ta'ala ulangi sehingga 27 kali dalam surah Ar-Rahman. Gapo dia? Aku yang memberi rezeki kamu. Tapi bila mu turun ke alam dunia, mu tak nampak aku bagi rezeki kamu. Mu berasa hakmu. Ni usaha hamba belakang ni sebenarnya. Hamba rajin kerja, turun pagi kelik gelap, turun gelap kelik pagi. Pasal hamba ngaji pandai kata. Lepas tu hamba dulu tinggi, lepas tu jawatan hamba tinggi, gaji hamba besar. Hamba pandai nego kata. Hamba. Mu tinggal aku ya Razak. Lepas tu mu tak mari subuh. Lepas tu mu nyayai pitih mu tak sedekah. Pasal mu berasa hakmu. Sedangkan aku beri rezeki, harta dan segala gila aku nak tengok mu. Aku nak tengok. Mu nyayai setara mana. Mu kedekut ke tak? Sebab itu aku letakkan harta ni lepas pada semaya. Aqimus salah wa atuz zakah. Mesti letak zakat. Mesti letak harta. Kalau semaya mu betul-betul berkualiti, muka akan cara nyaya untuk berzakat, bersedekah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mutasarayatlah murangung maya tahajud, rakaat tak ada tangan dan sebagainya. Tapi kalau mu kedekut, wa mimma razaqnahum yunfikun. Tanda semaya mu ada kualiti, mu tidak akan nyaya untuk menginfakkan harta. Ning makan cekelak, cucu mituk, tutup cekelak sikit, guk telah, habis dah. Kau dekuk, tak ada orang. Tunggu. Apa salah kekoh sikit kat bu, ya terpewui. Kau kita lama dah makan cekelak. Ni guk telah, cucu hadap dah. Mojo tak lekat, kadang mati situ tu. Nampak tak? Alastu bi rabbikum. Adakah bila mu turun ke alam dunia, mu nak jadikan aku ini hukum aku? Hukum aku, tata cara hidup di dunia ni mu kena ikut saluran yang aku telah gariskan. Nak tak? Semua jawab qalu bala. Bahkan ya Allah, hak mu royak tu akan turut belaka ya Allah. Syahidna. Mereka royak dah awal-awal. Kakah ning. Ini khabar tak khabar ni. Janji tak je betul. Lawak. Langsung orang tua kata ke dia, agah dah lah ni sekat kena dunia dah. Kau dengar ayat tu. Tak apa nak klik dah ke apa. Mungkin dia mau sedap dek Putrajaya ke. Mungkin kena dunia dah lah ni. Tak tengok bumi dah lenggok mati dah. Apa? Syahirna, aku akan jadi saksi. Aku tak agak kakak ni. Allah Ta'ala kata tak apalah. Aku buimu mencatatkan kiri dan kanan mereka. Rakib wati. Aku meragui ni kakak ni. Masa hidup mula-mula dulu juru. Lama-lama dia kena dunia. Akhir sekali mula alfa. Sebab itulah dalam masa yang sama aku datangkan Rasulullah. Aku datangkan para nabi dan para rasul adalah untuk membimbing supaya mu jangan lari daripada simpang-simpang yang menyebabkan mu jadi sesat. Akulah pemandumu.
guide. Maka umat di akhir zaman didatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan bukan nak mari benda baru, cuma nak menyempurnakanmu aja. Kakah-kakah ada belakang dah. Cuma aku turun nak betul balik, nak alignment balik, nak balancing balik.